Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya akan kongsikan puan cara mudah untuk daftar akaun emas Public Gold, seterusnya menabung emas dalam akaun emas Gap. Apa itu akaun emas Gap? Akaun emas Gap adalah satu akaun emas yang tuan boleh menabung serendah RM100 sahaja. Dan daripada akaun emas Gap ini, tuan boleh juga keluarkan emas fizikal. Step yang pertama, tuan perlu daftar akaun emas Public Gold. Macam mana nak daftar? Tuan rujuk link di ruang description. Ada dua link. Yang pertama, link untuk tuan daftar akaun dewasa iaitu 18 tahun dan ke atas. Manakala link yang kedua bagi ibu bapa yang ingin mendaftar akaun emas bagi anak-anak yang nak menabung emas di bawah 18 tahun. Ada beberapa detail yang tuan perlu isikan di dalam link tersebut iaitu nama, IC, email dan juga nombor phone. Dan seterusnya tuan pilih preferred branch. Pilih saja cawangan-cawangan yang berdekatan dengan tuan-tuan. Bila tuan-puan telah isi semua detail, tuan-puan tekan sahaja proceed dan tuan-puan akan terima satu email daripada Public Gold yang menyatakan telah berjaya untuk pendaftaran. Tuan-puan tekan link di dalam email tersebut untuk tuan-puan pergi kepada website Public Gold dan login menggunakan username, IC dan password pun juga IC tanpa dash. Dah login, pilih Gap, seterusnya pilih letakkan berapa amount yang tuan-puan nak beli. Boleh mula dengan RM100 ataupun 100 gram ataupun 10 gram ataupun 100 gram terpulang kepada bajet tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan, kos simpanan dalam akaun emas Gap ini percuma sahaja dan tiada komitmen bulanan. Maksudnya, apabila tuan-puan ada duit saja, tuan-puan boleh menabung. Tak kisah nak beli sehari 2 kali, sebulan 3 kali atau seminggu 4 kali pun, tuan-puan boleh buat simpanan emas terus di dalam akaun emas Gap. Apabila tuan-puan dah buat belian pertama tersebut, barulah tuan-puan akan terima PG code di dalam email yang seterusnya. Tuan-puan akan lihat ada PG0000 yang menyatakan itu adalah username terbaru tuan-tuan dan puan. Last kali, tuan-puan download apps Public Gold dan login menggunakan username PG code yang tuan-puan terima di dalam email yang kedua. Dan tuan-puan perlu tukar password untuk keselamatan tuan-tuan dan puan. Di dalam apps Public Gold ni, tuan-puan boleh buat pelbagai urusan. Tuan-puan nak beli boleh, tuan-puan nak jual boleh, tuan-puan nak keluarkan emas fizikal pun boleh. Untuk withdraw emas Public Gold akan menggunakan postpaid insurance kepada tuan-puan. Cukup saja 1 gram, tuan-puan dah boleh keluarkan emas fizikal untuk simpan sendiri. Jika ada soalan, boleh drop saja di ruangan komen untuk saya jawab soalan tuan-puan. Selepas selesai saja urusan tersebut, saya akan hubungi tuan-puan untuk dimasukkan ke dalam grup support WhatsApp saya. Di dalam grup WhatsApp tersebut, saya akan kongsikan banyak ilmu-ilmu berkenaan dengan simpanan emas dan juga kaedah-kaedah SOP-SOP yang membantu tuan-puan untuk jadi penyimpan emas yang berjaya. Jumpa di grup WhatsApp nanti. Selamat menabung emas.